Okay guys, welcome back. Kita kembali ke video. Okay, kali ni kita nak review. Ni dia. Ni set Ninjago. Set Ninjago ni. Kita nak review ni. Ni. Okay, kita start review. Dia motor untuk kai, kau boleh tengok macam mana. Design dia macam ni, function boleh tukar. Ni boleh lah ada handlebar. Okay. Tengok ni. Okay. Ini satu lagi, Spectral Dragonian Vehicle. Ada cuma beta warna je. Okay. Ada macam tajam macam. Tapi ni ada macam efek dia laju. Sekarang kita tengok ke mini figure. Kita boleh nampak suit dia tu boleh. Tapi ni memang khusus untuk Spectral Kai ataupun Ghost Hunter Kai. Ni belakang dia kau boleh tengok. Okey kan? Kau rasa? Okey. Ada tujuan muka itu macam muka marah. Okey, muka marah. Ini saya tak tahu muka apa, tapi kau boleh tahu lah kan macam muka. Ni macam prank-prank gitulah. Okey. Okey, ni dia punya armor untuk suit dia. Spectral Kai. Ni ada naga. Khusus untuk Spectral. Ni macam bambu. Okey. Untuk kawan-kawan Arif macam ni je. Untuk macam ni je pedang saya kata tu. Nampak kita kalau kita letak ke dalam lagi jadi gini atau di depan pelik. Okey. Jadi tarik macam ni, tarik sikit demi sedikit. Gini. Sikit-sikit. Okey. Kita tengok ke depan. Kalau tak okay. Macam tu. Terus kita dapat Prismatic Blade. Prismatic Blade ataupun Ruby Blade. Okay, kalau korang ada ni, korang boleh secret message. Okay. Macam ni. Sekejap, tunggu saya review Spectral dan saya tunjuk. Okay, dia ni Spectral Dragonian Scout. Korang boleh tengok dia gunakan topeng jenis lain lah. Okay. Ni daripada sisi korang nampak ada macam tanduk situ. Ni belakang ni korang tengok lah kan macam mana. Okay. Pertama saya suka armor dia sebab ada warna dia. Okay, warna dia pun saya suka. Ni tanpa perisai nampak menyeramkan. Tapi untuk sebagai musuh korang boleh lah main-main macam kotak tu kan. Okay. Ni wajah depan dia. Ni wajah belakang. Okay, kalau korang ada Prismatic Blade korang boleh tengok situ. Okay, aku pegang lagi. Nampak tak secret message? Okay, korang nampak secret message kan? Okay, ni walaupun minifigure dia normal, dia ada dua jenis. Pertama yang ada kaki, pertama ghost tail. Kalau korang tengok, kalau ghost tail dia macam kaki hantu betul lah, tak ada kaki kan. Ini Dragonian biasa. Untuk Spectral Dragonian Scout ni korang boleh dapat macam apa ni? Sama juga dengan warna pedang dia, warna dengan kenderaan dia lah kan. Korang tengok macam mana. Okay, korang tengok. Dia bukan handlebar jenis sekarang je. Ni pun warna sama macam blue lah. Warna blue aku tak tahu. Okay. Boleh pasang. Nampak cool kan? Okay. Untuk keseluruhannya bagus untuk korang main. Dengan harga kotaknya tengok je. Okay. Ni untuk ni nama dia. Ni ya. Dia tema. Dia tema Dragon Rising. Aduh tak boleh lah. Dia tema ni. Tema ni. Dia tema Dragon Rising je. Ni macam saya kata. Ni figure kan dapat Ghost Hunter Kai dengan Spectral Dragonian Scout. Ni kalau pandang belakang. Ni pandang belakang.
Nampak kan? Tu saya dah buka sebab saya nak pasang kan. Okey, kita tengok. Dan ni cuma akan dapat jap. Dia akan datang dengan instruction. Okey, korang tengok ataupun kau boleh scan kat sini. Ni dia tema Dragon Rising. Dan dia macam ni lah. Okey. Ni kalau belakang dia ada. Ni spare part dia lah. Okey lah. Okey. Ini list dia. Saya rasa macam nak. Korang rasa korang nak mana guys? Kau pilih lah. Kalau kau main kat bawah, kau nak mana? Saya rasa macam nak round 2 tu lah. Tu pun okey juga. Temple Bounty pun okey juga. Ni dia ada ni. Aaron Battle Mag pun okey lah juga. Saya rasa saya nak round 2 lagi lah. Okey, kita akan dapat ni. Okey, bye.